baru sampai ke sini. Ini sebabnya pulau ini banyak burung bangau. Dia dapat gitu spesies bau badan dia. Itu yang boleh sampai singgah ke sini. Burung bangau dia akan lalu highway dia di atas ni, dan kemudian singgah juga di kawasan ini. Salah satu tempat berehat dia, salah satu tempat penyinggahan burung-burung bangau hijrah. Selain daripada Asian Automobile, terdapat juga spesies satu lagi, Laser Echidna. Laser Echidna belum sampai lagi. Laser Echidna kemungkinan bulan 4 nanti baru sampai. Laser Echidna lagi besar daripada burung bangau putih kita ni. Yang kita lihat sebelah kanan ni ada burung bangau putih. Itu yang kecil tu. Oh, dia terbang pula. Oh lah, itu tak biasa. Itu burung pucung bakau itu burung pucung bakau. Burung pucung bakau ni dia aktif mencari makan waktu malam saja. Waktu siang dia banyak dekat sini. Nanti burung bangau yang keluarnya waktu siang seawal jam 7 pagi tadi, yang akan balik ke sini seawal jam 6 petang. 6 petang dia balik, dan kemudian burung pucung bakau ni keluar. Dia tukar shift. Kalau nampak di sini yang banyak di atas pohon-pohon pokok tu, itu ada spesies yang betina banyak. Yang betina tengah bersarang, bertelur dekat dalam sarang. Dan dalam tempoh 5 bulan, sarang yang dibina oleh pihak oleh yang betina ni, yang betina yang membina sarang ni, dia akan mereput dengan sendiri. Dia paling lama sarang yang ada di sini 5 bulan saja. Kemudian masuk lagi tempoh musim pembiakan yang kedua, dia akan mula buat sarang balik. Tapi yang membina sarang kita tahu di sini yang betina. Tapi jangan cakap yang jantan tu malas tak buat sarang. Yang jantan ni dia bantu juga yang betina mencari ranting untuk buat sarang. Selain dia bantu yang betina cari ranting, yang jantan juga akan keluar terbang kawasan sini, mengawasi kawasan ini daripada ancaman haiwan lain seperti burung helang. Burung helang akan masuk ke sini juga, memberi ancaman. Dan kemudian ada juga yang jantan ni akan terbang di pinggir di pantai-pantai ni macam tu, untuk mencari makanan. Bila jumpa makanan, dia akan bukan makan semua, dia simpan sedikit dekat lagu. Jadi kat sini itulah istimewanya yang kita lihat, bahawa kejadian alam semula jadi yang diciptakan oleh Allah SWT yang kita lihat depan mata kita ni, antara pokok tumbuhan dan juga haiwan yang ada di sini saling bergantung antara satu sama lain. Tu nampak bawa ranting. Itu yang jantan lah tu, yang bawa ranting tu, bantu yang betina. Sebab yang betina bila dah ada telur dia tidak akan keluar. Dia memang tidak akan keluar. Ada. Kita try satu. Mana yang tahu ada yang mandang akan terbang. Dia sebab nak belajar, nak ajarkan dia ni. Kalau ada jantan datang lah. Tak ada yang mandang. Biasa. Next time. Yang hujung kepak banyak warna hitam tu, itu adalah Asian Automobile. Rezeki dapat melihat burung bangau migrate ni ataupun burung bangau hijrah ni. Dia dah datang baru 4 hari kat sini. Kalau datang sebelum 4 hari ni memang tak ada. Baru dia berkunjung di sini baru 4 hari. Kami makan. Tiga seekor je ni. Sini ke tadi? Datang. Tengok. Alright. Come on. Wait. Nanti dia, alamak, ikannya tenggelam terus. Dah sayang. Alah. Wait. Ikan lampam dia tak macam ikan gelama. Ikan gelama dia kalau dia mati, dia timbul. Dia arus laju. Dia kau nak balik, dia mesti cari. Mana ikan dia? Mana ikan dia? Sorry boy. Dia datang. Penambang kita ni, dia akan lintasi ataupun menyeberang 5 minit. Dan kemudian dia tunggu di sini 10 minit. Dia menyeberang lagi 5 minit. Dia tunggu sana 10 minit, dia menyeberang lagi 5 minit. Macam tu pergerakan dia. Setiap kali dia akan tunggu 10 minit di jeti. Daripada startnya 6.30 pagi sampai 7.30 malam. Pada seberang Perak, kita menyeberang pergi ke Pekanbaru Intan naik bot penambang ni 30 minit dah sampai Pekanbaru Intan. Kalau kita pusing 1 jam 5 minit. Tu kalau tak ada robrok, kalau tak ada traffic light jam. Kalau jam 1 jam setengah boleh sampai. Motor taksi kita ni
bot penambang ni dulu dia macam ni, 2 tingkat. Ni yang bentuk dia. Nombor dulu. 90-an macam ni, harganya 20 sen satu hala. Pergi balik 40 sen. Sekarang ni 50 sen. Pergi balik RM1. Tengok, dah 30 tahun, 10 tahun sekali 10 sen naik. Sekupang. Kalau orang Perak panggil kupang kan. Sekupang, 2 kupang, 3 kupang kan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita dah nak sampai semula ke JT. Sebelum itu saya nak ucapkan ribuan-ribuan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua kerana sudi bersama kami di Kru Teluk Intan untuk kita sama-sama menimba pengalaman kita menyusuri Sungai Perak ini. Dapatlah saya cerita sedikit berkongsi pengalaman kepada anda semua berkenaan dengan sejarah-sejarah tempatan yang ada di sini serta juga pokok-pokok tumbuhan dan juga habitat yang ada di sini. Sedikit je kita nak dapat tadi rakan foto yang di mana kita bagi makan dekat burung pucung bakau. Jam jadi setengah jam. Dah apa ke?